habis timbang, lalu terangkatlah tangan kanan atau tangan kiri. Apabila terangkat, bukan kita angkat, tangan tu terangkat. Apabila terangkat tangan kanan, maka ketahuilah kamu insya-Allah ahli syurga. Dan bayang tengok waktu tu, berapa juta tahun waktu tu sedang menunggu untuk ditimbang, sedang menunggu, kemudian menunggu, kemudian menunggu, kemudian nama tuan-tuan dipanggil. Apabila dipanggil, disemak setiap hari, per saat, per jam apa yang kamu lakukan. Akhirnya dapat putusan ahli syurga. Tuan-tuan nak buat apa waktu tu? Setentunya kita melompat kegembiraan. Subhanallah. Allah Ta'ala sebut, lepas habis timbang, dia pun ambil keputusan itu dengan tangan kanannya. Punyalah seronok, dia pun kembali kepada ahli keluarganya yang sedang menunggu di Telaga Kautsar dalam keadaan yang penuh kegembiraan. Berpeluk-peluk ayah tengok anak dia mai bawa buku dengan tangan kanan. Berpeluk-pelukan, kegembiraan bercampur baur dengan kesedihan apabila seorang ibu melihat anak dia datang juga membawa buku dengan tangan kanan. Ahli syurga juga alhamdulillah.